Kau pergi sini. Kau cakap apa? Kau buat apa kat sini? Aku tengok kau dengan Ariana ni happy je kan. Kau boleh stop tak? Yang aku tak nak kau dekat dengan kita orang lagi dah lah. Babe, cik, boleh tak tahan? Tapi aku nak kau sediakan 10,000 malam esok. Kalau tak, satu Bukit Bintang ni akan tahu yang bini kau tu sudah. RM10,000 cash. Bagus. Cepat kau buat kerja. Puas hati. Pas. Kau delete sekarang semua video dekat semua tu. Puas. Nak one copy sekali. Aku dah dapat duit. Aku nak apa lagi? Rambus. Kau buat apa kat sini? Ariana, aku nak dia balik. Ariana sekarang isteri aku dah. Kau tak payah bilang banyak kali lah, Riz. Aku tahu, tapi aku nak dia balik. Kau ceraikan dia. Kau gila ke apa? Kau sedar tak Ariana tu adik ipar kau sendiri, kau tahu tak? Kau sendiri yang tinggalkan Ariana masa hari nikah kau dan aku yang terpaksa selamatkan maruah dia. Ada orang suruh kau buat lah, Riz. Sekarang ni aku nak kau ceraikan dia. Aku nak dia balik. No, Iskandar. Sekarang ni Ariana tengah mengandungkan anakku. Kau faham tak? Kau dengar ni, Riz. Aku tak peduli kalau aku nak, aku sanggup buat apa saja untuk dapat kali balik, termasuk hapuskan kau. Aku faham.